Lecak lah. Aku tak berani nak bawa laju lah. Turun. Ni kawan kita. Hai, kayu seorang. Assalamualaikum. Siapa? Jam. Mana? Saya off-road. 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 Ada masuk off-road. Pas ni kita naik bukit tu Bukit Candang Kecil. Kita akan panjat bukit ni Tengok sampai ke atas. Okey, kita akan panjat daripada sini pergi sana, pusing naik atas, pusing dan zag lagi sampai ke atas bukit. Okey, let's go. Berdiri sekarang kita berdiri. Jack, kau mampu boleh buat. Kau boleh buat, Jack. Jalan ni bahaya sikit banyak batu. Batu-batu. Wow. Lepas agak ledek di pantat dua dah. Pas, alhamdulillah. Oh, lepas. Baik benar ledek. Kita akan naik ke atas lagi dan sampai puncak. Alamak, PS5 pun lepas. Alhamdulillah. Whoops. Kita dah sampai puncak Bukit Candang Kecil. Atas puncak ni ada kuil lah, diorang buat kuil. Alhamdulillah lepas dengan menaiki RZ ke puncak Bukit Candang Kecil. Okey, lepas ni kita pergi Bukit Tan pula. Hari ni kita ronda-ronda je. So, kita turun. Ni. Akam naik tadi aku ingat aku rakam. Sekali ambil gambar je lah. Dia tengok brother dia tengah kait sawit. Kait sawit S5. Okay bang, baru ni naik. Okay, kita dah lepas Bukit Candang Kecil. Sekarang kita akan naik Bukit Tan. Alhamdulillah sampai. Okey, sekarang kita dekat atas Bukit Tan. Biasa aku lepak main basikal kat sini, turun downhill, ikut jalan naik atas ni. Tapi malah kan patah dua rezek ni kan. Alright, sekarang kita sambung lagi perjalanan kita. Kita nak ke mana lepas tu baru kita balik kan. Okay, jom kita turun.
Fort kita, kalau fort ni panjang, memang khas tu cross. Memang aku turun senyap betul-betul lah. Alright. Ikan ke tak ada ikan? Kampung. Kampung Rantau Panjang. Kampung Rantau Panjang. Ni area kampung Rantau Panjang Alright, ini baru jalan betul. Macam dia buat dulu ternak tempat ni. Dia ternak ikan tilapia, kambing dia macam tak jadi je. So, kita try balik mancing kat sini. Agak-agak sini ada ikan ni. Aku pun tak pasti. Macam ada pot. Try kita mancing. Tu gua parking sini. Pak gaya tak ada ikan. Kita gerak. Kita dah sampai Kampung Kuantan. Lama tak masuk sini. Cuma jalan-jalan buat aku main basikal ya. Nampak buang sampah ni. Banyak lori sampah. Buang sampah kat sini. Dulu kawasan ni memang kawasan perumah. Dia orang buat perumahan. Dia orang jual infra je. Dia orang jual infra, jual tanah. Tapi ramai yang tak bina rumah. Licin lah, licin. Terlanyak je Mana pot naik bukit? Oh ni. Lupa dah. Sini. Alright. Lupa Jepang.
Lepas baik lepas. Oh, jalan ni agak licin Oh. Woo. Kena naik tajak Kalau tak lepas. Sebab bukit dia tinggi. Bukit di depan tinggi. Ada Alhamdulillah lepas. Woo. Lepas bukit tadi. Atas tu genting. Okey. Jom belanja lagi. Kita teruskan perjalanan. Padu. Hari kita turun bukit. Banyak Sepah tanam durian. Rambutan. Sampai lagi kampung ni kunci tak boleh Ingat nak pergi mancing kaput ni. Pergi budak ni. Ingatkan apa Geru dengan cabut tak. Tumpai. Kawasan ni dilarang masuk. Dah cucuk Untuk mencegah penyakit malaria. Dulu dekat sini ada satu kes dia kena malaria kan. Habis dia tutupnya daripada tahun lepas. Tak bagi masuk. Ini dah banyak dah bersepah campsite macam pot aku. Ni pot gua. Ini je masih tak selesai. Hasil. Alright. Jenis cik air ni. Kok rasa. Tapi tengok tak ada ikan Ini bukan tempat ikan.
Selalu aku mandi kat sini hampir malas lah nak mandi. Berjaya ada dekat sampai sini. Aduh, batas panci aku sangkut pula dekat bawah tu. Kita dah mandi. Sekarang kita naik atas. Berjaya. Berjaya, bang, berjaya. Okey. Aku bawa majlis naik atas. Depan ke tak depan dia punya 4 wheel. Apa? Jadi dia orang report kat majlis.